Busung. Memang mung dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fek mu belaka dok. Hari ni kita nak pergi terjun dok. Pengunjung hok mari dekat NACC Batik Pavilion ni dok nak tanya buat apalah berahi sangat mari sini ni. Mana pengunjung? Jom kita cari pengunjung untuk kita terjun. Ni molek pakai helmet siap berwarna lagi tau. Bang, assalamualaikum bang. Apa khabar bang? Waalaikumsalam. Kejap. Benda. Apa dengan kumera semua? Masuk TV bang. Masuk TV bang. Masuk TV? Confirm Confirm. Ya bang. Masuk TV Lepas tu nak tanya benda. Nak tanya bang tau. Okey. Buat apa abang berahi sangat mari dekat NACC Batik Pavilion ni? Okey. Sebab pertama, sini NACC Batik Pavilion ni dia banyak aktiviti. Banyak aktiviti. Jadi budak-budak family memang suka lah. Boleh ni macam ni berwarna batik. Nampak tak kolang-kolang? Dia boleh beri makan ikan. Jadi maknanya memang puas hati kalau bawa budak-budak keluarga mai sini. Tanya lagi. Confirm masuk TV Ya, masuk TV bang. Abang relax dah abang. Masuk TV. Jadi terima kasih banyak bang. Okey. Tanya lagi ada. Dah bang. Sikit bang. Masuk TV confirm. Jom kita pergi cari jom. Bang tanya lagi bang. Bang mari tanya lagi. Jom cepat pak. Kita kena kita kejoh pengunjung seterus je tau. Kita cari pengunjung sunyi. Tu ada orang lambat. Ada orang lambat kepi ho. Jom. Rasa abang dah tak ada atas nak dia pakai helmet tau. Mana ada ni pakai piyah. Saya baru siapa je ni. Soalan dia nak tanya dia. Mari saya memang suka jawab soalan. Anta tanya, anda jawab. Puas dia dah dia. Dah apa bang? Okey. Gini. Nak tanya abang lah dok. Sejujurnya apa abang suka mari dekat NACC Batik Pavilion ni bang? Sebab saya suka mai sini. Sini saya berahi shopping batik. Sebab dia banyak pilihan. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Dah tilu. Jap. Selagi ni masuk TV kan? Selagi sini dia ada 70 jenama batik di bawah satu bumbung. Jadi moleklah bawalah belaka anak-anak dan juga family kita mari di NACC Batik Pavilion. Ada soalan lain? Okey bang. Tanya lagi. Terima kasih banyak bang. Dah. Tanya lagi. Terima kasih banyak. Saya jawab. Terima kasih bang. Mari tanya. Terima kasih. Okey. Jom. Oi. Tanya. Tanya. Kenapa dia? Abang tu macam nak unggah aku dia. Bawa ke piyah dia. Aku nak buat dah 7 orang. Pelan-pelan saja mari ni. Allahu Akbar. Abang tanya. Mari mana mu ni? Abang nak dapat tanya soalan ke? Mu dah habis mu. Kan masuk TV kan bang? Dodoh tu aku cam muka mu. Mulai tadi gi. Mana ada bang? Tadi kan yang keras, ni yang lembut bang. Dah sama aku cam muka mu walaupun pakai rambut gini aku cam. Abang, saya baru sampai ni. Tanyalah soalan bang. Tambah. Mulai tadi gi. Bukan bang, kan mula-mula tadi kan abang tu pakai helmet kan. Yang kedua tu kan abang tu pakai kopiah. Busuk. Memang mung dah. Aku kata dah. Kalau dapat aku ni memang jadi yang geprek yang penyek lah. Pasal apa tu ni. Topak apa. Allah gerang lah.